Bagaimana? Kenapa? Sebab saya meninggalkan mantan majikan saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kalau nak ikutkan, saya malas nak sebut Datuk Seri, tapi terpaksa. Itu pangkat yang dirikan, tak apa kita sebut. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab pertama sekali yang saya meninggalkan Anwar, saya ni mengidolakan Anwar Ibrahim daripada zaman sekolah menengah lagi. Bapak saya punya totok sokong Anwar Ibrahim ni. Mak saya pun sama. Bapak saya orang bukan. Pun totok sokong Anwar Ibrahim. Umur 13 tahun. Waktu tu zaman reformasi 1998. Dia bawa saya pergi reformasi. Tengok yang Anwar berpidato, Anwar ucap ni, kalau Anwar tua bekan, dia ucap ni goyang. Dia pandai cakap, tuan-tuan dan puan-puan. Kerja tak pandai. Tengok dia, wah, inilah pemimpin yang kita nak. Walaupun kecil, orang tengok, undi pun tak boleh. Sibuk nak politik. Tengok, inilah pemimpin yang kita nak. Kononnya waktu tu, bawa Islam, bawa reformasi, kononnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya besar, saya dapat kerja dengan Anwar Ibrahim. Terjadi satu peristiwa yang sangat penting dalam hidup saya, yang mengubah pendirian saya terhadap Anwar Ibrahim. Peristiwa dia kes liwat Saiful Buhari. Maaf kalau saya nak sebut dekat sini. Tuan-tuan dan puan, kenal ke tidak Saiful Buhari? Lagi jambu pada saya. Saya Saiful Buhari ni kawan saya, kawan sekolah saya. Saya nak memperkenalkan dia pada Anwar. Waktu pilihan raya 2008, kami tak cukup staff tahun dulu, saya ambil Saiful jadi staff saya. Saya setiausaha sulit, dia pembantu saya. Bila dia jadi pembantu saya perkenalkan dia ke Anwar. Waktu itulah mata bertentang mata. Hati jatuh ke hati. Kenyek mata berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya perkenalkan Saiful kepada Anwar, Saiful pun bekerja. Habis saja pilihan raya waktu itu dalam 2 minggu. Habis pilihan raya, selepas habis saja pilihan raya, Saiful berhenti kerja. Pasal dia ingat dia sukarelawan. Ni saya nak cerita ni betul, bukan cerita nak buat cerita tipu dia. Dia jadi sukarelawan, lepas tu dia berhenti kerja. Anwar Ibrahim, lepas Saiful tak masuk jabat, hari-hari tanya saya, Ibrahim, Saiful mana? Saiful mana? Saiful mana? Saya cakap, I berhenti lah, orang. Asyik sekali kita ada depan mata dia, tak nak cari lah. Saya orang ada. Saya cakap tak apalah, saya pergi jumpa Saiful. Saya minta, saya tanya dia. Saya kata, Saiful, bos nak minta kau datang pejabat hari-hari, kerja full time. Dia kata, hari ni tak boleh lah. Saya cakap, kenapa? Dia kata, dia ni, kawan ramai. Banyak kawan dalam Barisan Nasional. Ada kawan dalam PKR. Dia kawan dalam BN pula. Kerja dengan orang besar. So dia cakap ada conflict of interest. Takut orang cakap macam-macam. Jadi dia tak boleh kerja. Salah seorang kawan dia, pegawai Datuk Najib masa itu. Masa Datuk Najib jadi Jemaah Perdana Menteri. Waktu itu Datuk Najib masih TKN. Jadi dia kata dia tak boleh nak kerja. Saya pun beritahu Anwar. Anwar cakap, tak kisah. I tak peduli dia kawan dengan saya. Panggil dia datang masuk. Saya cakap dengan aku, bos tak peduli kau masuk je. Jadi dia pun masuk. Waktu tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau masih ingat lagi, ada projek 16 September. Dia nak jadi Perdana Menteri. Nak bujuk ahli parlimen Pembangkang, 3 program, masuk Parti Keadilan, masuk Pakatan Rakyat, nak kubur kerajaan. Tapi dia pandangnya projek tu gagal. 16 September dia pun ada cerita. Waktu Anwar pujuk ahli-ahli parlimen DN, dia lah kawan dia. Terutamanya di Sabah dan Sarawak. Dia jumpa ahli parlimen dia saya. Ni saya phone number ni. Tinggal 5 orang dia tak ikut lagi. Dia masuk, jangan I nanti dia jadi menteri. Menteri apa Datuk Seri? Menteri dalam negeri. Besar kan? Lepas tu yang D pula, dia jumpa, dia janji benda sama. Sampai sidang parlimen, yang A jumpa yang B. Tanya dia, Anwar dia jumpa kau? Ada. Dia janji apa? Menteri dalam negeri. Aku pun sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nasib baik 16 September tak jadi. Kalau tak, ahli parlimen, menteri kabinet lagi ramai daripada ahli parlimen. Jadi waktu 16 September, nak memujuk ahli-ahli parlimen Barisan Nasional daripada Sabah ni, kami ada mesyuarat. Dalam mesyuarat tu, Anwar putuskan, dia kata salah seorang daripada staf kena pergi ke Sabah untuk cakap dengan ahli-ahli parlimen ni. Yang saya terkejut, tuan-tuan dan puan-puan, dia hantar Saiful yang baru kerja 2 minggu pergi buat misi yang lebih. Kalau nak ikut logik akal, tak mungkin. Dah Saiful ni kata dia ada hubungan dengan parti lawan. Tapi dia hantar juga. Tak apalah, itu keputusan bos, saya pun reda ya. Tak dapat pergi jalan, tak apalah duduk jabat urut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila Saiful pergi ke Sabah, hari yang sama Anwar pergi ke Hong Kong. Ini cerita betul. Anwar pergi Hong Kong, Saiful pergi ke Sabah. Balik daripada Sabah, Saiful belikan saya barang-barang free duty, bebas cukai.
Saya tanya Saiful, kalau pergi Sabah ni tak boleh pergi barang free duty. You kena pergi international flight, kena pergi luar negara baru boleh beli barang free duty ni. Dia cakap, betul. Aku pergi luar negara. Pergi mana? Pergi Hong Kong, you buy one. Buat apa? Dia kata ada tak kerja sikit. Lepas tu mereka pun dorang balik. Dan kami kerja macam biasa. Saya tuan-tuan dan puan-puan, memang hubungan yang saya nampak Anwar dengan Saiful begitu akrab. Tapi saya tak pernah terfikir apa-apa. Sebab saya anggap Anwar ni seorang pemimpin yang hebat. Mungkin dia simpati. Saiful ni, saya nak cerita dekat sini. Baru-baru ni ada ramai orang tanya, Feli, bapak ni apa cerita? Saya cakap, bapak ni terus terang saya nak cakap dalam ada meja pun tulis. Bapak ni tak pernah peduli pun pasal dia. Mak dia dah meninggal, dia duduk berdua dengan adik-beradik dia. Tak pernah peduli pun pasal Saiful. Bila Saiful memula kerja dengan Anwar, barulah bapak dia take lagi. Orang yang mempunyai kepentingan peribadi yang sangat kuat. Yes, tak pernah peduli. Jadi mungkin Anwar Ibrahim ni dia simpati dekat Saiful pasal duduk seorang, tak ada mak, tak ada bapa, tak ada apa, dia pun mungkin lebih akak. Rupanya ada cerita lain tuan-tuan dan puan-puan. Why so serious?